Hari ini kami nak pergi bercuti ke satu tempat yang terletak di Bentong Pahang. Perjalanan kami memakan masa lebih kurang 1 jam setengah dengan jarak sekitar 110 km dari rumah kami. Bentong merupakan salah satu daerah di negeri Pahang yang terletak di barat negeri Pahang bersempadan dengan negeri Selangor dan negeri Sembilan. Dan di sinilah kami akan bercuti selama 2 hari 1 malam, Lelak Bentong. Sampai saja di lobi, kami dihidangkan dengan welcome drink. Bolehlah hilang dahaga semasa perjalanan tadi. Kemudian kami ke kaunter untuk daftar masuk. Kita pandai guys. Disebabkan kedudukan bilik yang agak jauh dari lobi dan barang yang banyak, jadi kami menaiki bagi yang disediakan. Sementara itu dapatlah tengok pemandangan di sekitar kawasan ini. Nak buat apa mak? Kunci. Assalamualaikum. Iya, ada betul. Wah, macam nak honeymoon pula. Rasa nak tahu mana? Tak ada. Inilah bilik yang akan kami diami. Agak besar juga untuk kami sekeluarga. Salam. Ada dia awal. Bayi lompat kita menang. Okey. Bayi lompat kita menang. Nak ke mana pula? Dia dah sampai. Nak ke kita tak tahu nak di mana. Dia nak pergi mana ni? Ni, Mana tahu? kita jalan-jalan. Macam nak on. Aktiviti pertama kami di sini adalah bersiar-siar di sekitar kawasan untuk melihat fasiliti dan keindahan kawasan. So, jom kita lihat apa yang ada di sini.
dah bangun. Bangun. Sahur. Kau tahu apa kata? Tu haiwan baru. Itu kan. Nampak? Mama! Eh. Tanya. Adik siapa ni? Kau miskin lah nak dia. Bilang. Aku rasa macam dah semadu lah. Di sini juga ada tempat untuk melakukan aktiviti hiking. Disebabkan dah lama juga tak hiking, so kami decide untuk pergi hiking pagi esok. Destinasi pagi esok. Dah, kena buat. Apa nak? Beginilah suasana malam di sini, sunyi dari kesesakan kota. Malamnya kami ke clubhouse yang menyediakan pelbagai indoor games seperti karung, snooker, pool, dart dan mahjong. Clubhouse ni dibuka kepada pengunjung dari jam 10 pagi hingga 11 malam.
Day 2. Pagi ni seperti yang kami bagi tahu semalam, kami akan pergi hiking. Jadi selepas menunaikan solat subuh, kami memulakan aktiviti kami. Hello. Nak hiking. Nak jalan mana tak tahu kat mama. Awal? Sebab hiking selalu kita kena awal pagi supaya baguslah. Kita sihat. Kita sihat kuat. Lagi sekali cepat Cak Eng. Untuk treknya, janganlah expect macam trek Gunung Tahan atau Gunung Kinabalu sebab trek yang disediakan sekadar untuk riadah bersama keluarga. Walaupun begitu, ia diikelilingi dengan pelbagai pokok buah-buahan di sepanjang perjalanan. Pondok untuk berehat juga ada disediakan. Bolehlah berehat jika keletihan. Dah jauh. Orang dah ke depan tu apa? Bukan kita seorang-seorang je dengan tu. Bukan kerja orang masih belakang. Depan dia, belakang dia. Ini tanah tumpahnya darahku berkibar megadi hatiku. 14 jalur satu suara hanya kepadamu. Mengaraya kebangsaan kita. Bangkitlah semua kita guna. Tak kira pun apa bangsa kita. Semua bersatu. Sejauh mana pun kau pergi, kau takkan hilang. Sejauh mana ku berlari, I believe in negaraku. Kibarkan semuanya jalur gemilangmu. Oh Malaysiaku, I believe. Beginilah pemandangan di puncak. Kak. Mama nak. Kita dah. Kita akan menuju turun balik. Nak mama. Nak muntah bah? Macam nak muntah. Entah. Makanlah sikit tak apa. Kita menuju turun. Oh tu, nampak. Buah durian. Buah kelapa. Oh tu. Nampak dekatkan sikit bang. Zoom kat sikit.
Banyak pokok di sini. Bentung kan? Buka tu aja. Oh my god. Aduh. Macam mana boleh semua dia terbuka? Sebab dia tak ikat dia punya tali. Dia punya tali tu. Dia pergi lari je. Sebab tu terbuka luar je. Kita bawa ubat nyamuk. Dah nak yakin. Kita dah tahu dah nak yakin. Bersin tak jadi. Abang suruh buat live ke? Baby lagi pun kena doktor. Baby. Itu baby. Yang dia satu dah tak cerak F lah. Yang dia satu dah tak cerak F lah. Cuma mandi je sikit. Dia kalau pun nak. Okey. Kita nampak pokok durian, pokok kelapa. Kita teruja sebab tengok pokok durian rendah-rendah je. Buah dia lah. Yalah. Kecil, buah dia. Oh, rendah-rendah betul lah. Buah dia rendah-rendah. Soalnya tinggi. Betul, soalnya tinggi. Ini rendah. Itu jadi cempedak. Banyak. Kan? Wow. Amazing. Macam bukan pokok durian, dia macam pokok durian. Nak dokong ke Raif? Alah, bukan ada apa-apa. Jom sini, ada janji dokong. 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 Banyak. Nak tanya lah kalau nak main kelompok, macam mana kalau saya kata 2-3 orang je? Boleh. Boleh? Boleh. Satu orang pun boleh. Ya. Dan dia akan beli tiket. Nanti dalam 9.30 akan pergi sana lah. Oh, tempat dia pula. Nanti lepas akan beli tiket dia akan inform dengan kita orang lah. Oh. Ada customer nak main satu orang ke. Oh, okey. Tak mana. Tapi dia 30 kg ya kak. Dia 30 kg minimum. Dia ada. Oh, dia ada. Ini tak adalah. Oh, sekecil ni lah depan ni. 30 kg sampai 100 saja. Oh. Kalau jadi nanti tak jalan kau tadi. Berhenti dekat tengah tu. Oh, yalah. Okey, itu sajalah percutian kami selama 2 hari 1 malam di Lila, Lentong. Jumpa lagi di video akan datang.